Selanjutnya saya persilakan Yang Berhormat Tenggara. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Pengerusi bagi ruang untuk Tenggara berbahas sama. Jadi saya kepada butiran 030800 berkaitan dengan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Jadi perkara satu, Tenggara nak minta kerajaan beri tumpuan juga yang strategik dan serius kepada pembangunan industri kraftangan hasil kreativiti masyarakat setempat ni. Seperti Felda, orang asli dan kampung-kampung tradisional sebenarnya banyak yang boleh diketengahkan. Dan yang perlu diberi penekanan adalah tentang bagaimana satu bentuk kraftangan yang menggunakan barang-barang terbuang ni. Kita panggil recycle kraftangan lah. Saya rasa kalau ini dapat kita usahakan ikhtiarkan di bawah MOTEK, ia akan mengenengahkan Malaysia sebagai negara yang mengubah barang-barang terpakai kepada kraftangan yang bernilai tinggi, dan ini menyokong Sustainable Development Goals yang telah ditetapkan. Dan Tenggara ingin bertanya, apakah usaha kerajaan bagi kukuhkan rantaian kraftangan dan reka bentuknya, pengeluaran serta pengenalan teknologi-teknologi baru yang boleh membantu usahawan kraft kita untuk lebih berkembang. Selain itu, Tenggara juga minta kepada MOTEK untuk membangunkan platform e-dagang khusus untuk produk kraftangan daripada komuniti luar bandar. Sediakan latihan-latihan juga digital, terutamanya berkaitan dengan e-commerce untuk melakukan pemasaran, termasuk menggunakan platform-platform sedia ada seperti Shopee, Lazada dan TikTok. Saya bagi satu contoh produk kraftangan di tempat saya, Datuk Pengerusi, Kampung Orang Asli Sawi Pinang. Saudara Jasni Ahmad ni, dia ketua komuniti di sana. Dia pernah menunjukkan saya bagaimana main teka-teki permainan bernama kercang. Dia tali dengan rotan tu dibuat. Ada banyak set of teka-teki itu, dan saya rasa kalau ia dapat diketengahkan baik-baik, orang barat pun sebenarnya minat untuk bermain permainan ini yang dihasilkan dengan menggunakan rotan dan tali. Jadi seterusnya, bagi butiran ini juga Tenggara cadang supaya MOTEK laksanakan kerjasama dengan IPTA ataupun juga institusi TVET di bawah MARA dan sebagainya, termasuk GIAT MARA, IKBN, untuk mewujudkan aliran TVET kraftangan, kerana ia boleh memberi pengajaran kepada anak-anak kita yang ada ruang dan masa dan boleh menambahkan pendapatan. Seterusnya, Datuk Pengerusi, adalah berkaitan dengan butiran 060-100 penganjuran Visit Malaysia 2026. 500 juta one off, nilai yang tinggi. Tapi Tenggara nak tanya, bagaimanakah peruntukan bajet ini diguna pakai? Adakah ia diagihkan mengikut negeri-negeri? Dan kalau diagihkan mengikut negeri-negeri, adakah dia mengikut per kapita ataupun perkeluasan geografi, ataupun bergantung kepada produk-produk pelancongan yang wujud di negeri-negeri yang berkaitan? Dan kedua, apakah bentuk program acara yang akan dianjurkan, direncanakan dengan menggunakan peruntukan 500 juta one off ini? Dan saya berpandangan dan berpendapat nilai ini sepatutnya dibesarkan lagi, kerana pada tahun depan Visit Malaysia 2026 ni ada sasaran yang tertentu, jadi kita kena gandakanlah acara-acara yang menarik bergantung kepada lokasi-lokasi pelancongan yang ada, supaya ia boleh juga memberi pendapatan sumbangan kepada masyarakat. Dan saya ambil kesempatan untuk ucap terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana penganjuran ASEAN Summit dan kepengurusan ASEAN sebenarnya amat membantu mempromosikan Visit Malaysia 2026. Seterusnya adalah butiran 01100 program penyediaan peningkatan kemudahan pelancongan, 01400 penyelenggaraan kemudahan infrastruktur, dan 01900 pembangunan ekoturism. Peruntukan di bawah butiran ini amat penting, pastikan kemudahan infrastruktur dan juga membaik pulih aset pelancongan ini, kerana ia perlu bagi menyokong Visit Malaysia 2026, dan begitu juga di Johor ada Visit Johor 2026 bagi jamin supaya produk-produk pelancongan yang dikendalikan oleh masyarakat desa terutamanya dapat dinikmati juga. Dan pembangunan ekopelancongan, Malaysia memiliki kekayaan semula jadi flora dan fauna. Jadi kalau kita tak manfaatkan, contohnya kalau macam di Felda itu, kita biasa je dengan kebun kelapa sawit dan paya-paya dan parit-parit yang ada di kebun ini. Tetapi kalau dipromosikan betul-betul, ramai sebenarnya pengunjung daripada luar minat untuk tengok dan merasai kehidupan di Felda, mungkin di Risda dan di kawasan-kawasan pedalaman. Seterusnya adalah 02800 program peningkatan kemudahan homestay, ada 1 juta. Saya kira ini bersempena dengan Visit 2026, ini adalah peluang kepada MOTEK untuk bantu usahawan-usahawan homestay kita. Di Tenggara pun banyak, di Sungai Telur, di Temenin, di Kampung Lukut, Batu Empat, Sepak Ulu, Sepak Ilir. Jadi kalau boleh peruntukan ini dinaikkan, kerana ini akan memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha homestay kita untuk meningkatkan
keselesaan, memberi lagi kesegaran supaya bersedia pada 2026 untuk sama menjayakan visit 2026 supaya ramai yang akan datang dan menginap di desa-desa kita. Datuk Pengurusi ada satu je lagi, saya minta seminit kalau begitu boleh. Baik, terima kasih. Jadi untuk butiran 40600 ini termusahatlah dalam perbahasan saya ini adalah program pemuliharaan dan pembugaran tinggalan sejarah 7.17 juta. Saya rasa angka ini sangat kecil lah. Motek kena mempertimbangkan. Kerana di daerah saya, Parlimen Tenggara ini duduk dalam daerah Kota Tinggi dan daerah Kota Tinggi ini adalah daerah yang tertua. Sebenarnya pernah menjadi pusat pentadbiran pun bagi negeri Johor 1528. Jadi di situ banyak tertanamnya monumen-monumen, artifak-artifak dan yang tersedia ada pun sebenarnya masih memerlukan peruntukan untuk pemuliharaan dan kalau dijajarkan produk-produk pelancongan ini termasuk makam-makam lama, kincir-kincir air yang lama, kemudian kita ada tanah-tanah ataupun binaan-binaan monumen seperti Istana Lama dan sebagainya, termasuk di Seluyut dan kalau di belah Pengerang tu di Tanjung Bungkuk kita ada makam Si Bongkok dan sebagainya. Wajar untuk melalui butiran 40600 ini Motek fikirkan sesuatu supaya boleh bantu sama-sama dengan kerajaan negeri untuk mengangkat produk-produk pelancongan ini supaya boleh dikunjungi oleh lebih ramai lagi sama ada pelancong-pelancong domestik kita seluruh negara mahu juga yang daripada luar negara. Dan kedudukan yang strategik Johor itu dekat dengan Changi juga boleh menjadi pintu masuk dan menala lagi banyak kehadiran pelancong-pelancong. Dan program pemeliharaan pembugaran tinggalan sejarah ini saya kiralah Tenggara kira memang perlu digalakkan dan ia bagus kalau dilaksanakan bersama-sama dengan muzium negeri dan daerah dan juga persatuan-persatuan ataupun kelab-kelab sejarah yang ada supaya kerajaan dan masyarakat bersama-sama membangunkan produk pelancongan yang akhirnya memberi limpahan faedah kepada masyarakat terutamanya dalam kita hendak menyahut visit Malaysia 2026 dan juga visit Johor 2026. Saya rasa itu saja Datuk Pengerusi. Tenggara ucap terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Berikut